Sementara tunggu dua parok season 3, kita layan dulu anak bapak. Anak bapak. Okey, Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke dalam Assalamualaikum. Anak Bapak Hai Podcast semua. season yang pertama, episod alamak. Alamak. Episod tak ingat. Tulis kat sini. So dah lama lah Oi, lama ah. kita berhenti last episod kita, episod berapa, tapi kita dekat kampung lah. Ya. Kita dekat kampung Sawah. So sepatutnya kita ada 2 video lah yang menyusul. Maksudnya satu video untuk khas untuk bulan puasa dan juga bulan Raya lah. Tapi memandangkan puasa agak busy sikit, Busy. Cuaca pun panas. cuaca semua lah kan. Hujan So ribut. akhirnya kita masuk ke bulan raya lah. Bulan Syawal lah. Hampir menghampiri. So episod raya pak, Hmm. hari ni kita bukan berdua saja. Kita bertiga. Tadi pun suara dia dah masuk CP-CP. Tak hari sabar. Kita ada guest lah. Ah, Okay, kita bersama dengan Nabil. Hai semua. Okay Nabil, perkenalkan diri sikit lah. Okay. Bismillah. Nama diberi Uish. Muhammad Nabil. Uish. Okay. Umur tahun ni 21. Alhamdulillah. Masih muda. Masih Walaupun muda. nampak tua. Beruban dah. Uban sikit lah. Okay. Tinggal sini lah. Okay. Tinggal sini. Sekian. Terima kasih. Masih belajar kerja? Buat masa sekarang masih belajar. Belajar. Alhamdulillah. So Pak, kita pun sedar tak sedar kita dah nak raya lah kan. Rasa sekejap sangat lah. Seminggu lagi. So Almost. ada satu benda dalam untuk tahun ni punya raya. Ada satu, rasanya bila lah berlaku raya mengejut tu? Oi. 2023 ke 2022? 22. 22. Okay, dengar-dengar cerita tahun ni rasanya macam nak begitu juga. Sama ada Jumaat atau Sabtu. Tapi kalau Jumaat tak cukup 30. Cukup lah. Tak, kalau kita kira 20, daripada 29. segi daripada tangan kan, memang tak cukup lah. Hmm. Kan 29 lah kalau hari Jumaat. Tu nak kira macam mana tu? Sebab kita ni bukan mengira pada, kadang-kadang kita kan ikut anak bulan. Kalau dah anak bulan tu menunjukkan raya, memang tak bagus lah untuk kita berpuasa. Jadi kita kena raya. Tapi okay, kalau kat sini kita bertiga sekarang, kayaknya ada 2 junior satu sini lah. Okay. Tapi nak tanya Pak, sebelum ni pernah ke berlaku begitu? Ke memang semenjak baru-baru ni jadi macam ni? Sebelum ni rasa jarang-jarang sangat lah. Mungkin Zaman pernah, bapak kecil tapi, dulu tak ada So memang maksudnya kalender itu lah. Dia akan bagi 2 hari tu lah kan. Ah. Sama ada hari yang pertama tu ataupun hari yang kemudian tu. Oh. Dia memang kena bagi 2 tu. Kalau Maksudnya dekat kalender sama tu mesti ada bagi 2 punya. Maksudnya sama je lah konsepnya. Cuma memang jarang sangat lah berlaku yang. Tapi macam ni semua orang pun dah tahu kot. Orang dah standby lah. So kalau macam dulu kiranya tarikh tu kalau itulah kiranya. Ya. Dia tak ada terkejut lah. Tak ada, jarang sangat. Okay, jadi bila kita sebut pasal raya Pak, definisi raya ataupun makna raya tu sendirilah kan, bagi macam tak syok lah, bagi Nabil dulu lah. Definisi raya tu sendiri ataupun maksud raya tu untuk kau sendiri apa? Mungkin keseronokan kan selepas kita bertukus lumus puasa kan. Banyak cabaran sebenarnya kan. Dengan kita yang muda ni lagilah. Kadang-kadang kawan, jangan kawan, sekarang cikgu muda-muda pun lebih kurang je kan apa semua. So kalau macam untuk saya raya ni nak celebrate seronok kan. Cuma untuk sekarang sejak umur dah meningkat ni kan, dia jadi biasa lah kan. Event yang biasa. Tapi kalau masa saya dulu, bayar-bayar dia ni, luar biasa juga kan kita punya persiapan tu kan. Mungkin berbezanya sebab di kampung kan.
Tak juga. Oh, masa tu bapak dah kat Saya KL, dah di sini dah kan. Sekolah kat sini. Memang beria lah orang cakap. Seronok lah, seronok dulu seronok. Nabil tak tahu macam Nabil dia kurang sikit lah Sebab sekarang kampung pun macam bandar dah kan. Yalah betul. Jadi Betul. situasi dia tu agak berbeza lah. Suasana memang berbeza sangat. Kalau sangat compare dengan berbeza. suasana memang berbeza sangat lah. Jadi macam bapak sendiri pula, makna raya bagi bapak? Makna raya macam kita ni umur-umur macam bapak ni, kita selalu fikir kita pun tak lama mana kan. Jadi nak beria-ria raya ni rasanya tak juga. Cuma kita beria ni kadang sebab anak-anak je. Macam tu. Dia bergembira lah kan. Tapi kalau macam bapak ni juga yang dah tak ada orang tua ni, kita akan perasaan tu dia lain sikit. Berbeza dengan orang muda macam you all yang dah ada orang tua lagi. Okey lah. Alhamdulillah. Jadi macam Along sendiri, definisi raya atau makna raya tu ni jawapan yang standard lah kan. Maksudnya raya lah kemenangan lah. Kemenangan maksudnya kita macam Nabi cakap lah, kita berjuang sepanjang bulan puasa tu kan. So maksudnya kalau yelah kita tintong-tintong tu tolak tepi lah kan. Tapi makna raya tu sendiri yang standardnya itu lah kan. Betul. Raya tahun ni dekat mana dan dekat mana lah kan. Macam kita sendiri apa, kita balik kampung lah. Balik kampung kan, belah ibu kat Alostar. So macam Alostar ni, apa yang menarik tu kalau time raya ni pada saya suasana tu. Suasana yang paling ketara lah. Suasana. Sebab ya dengan kayaknya masih ada suasana kampung lah kan. Betul. Ya Alostar tu masih ada lagi suasana kampung. Masih. Cuma kalau kita keluar sikit, ada dah nampak bandar lah. Macam orang besar sana cakap apa, maju ni tak semestinya banyak bangunan. Betul tu. Kadang-kadang banyak bangunan pun kurang maju. Kurang maju lah. Kurangai lagi teruk. Okay. So macam Nabil tahun ni? Saya tahun ni insya-Allah panggil kampung. Tapi tempat kampung tu dah jadi bandar jugalah sebenarnya kan. Kalau yang first tu raya mungkin dekat sini dulu, dekat Tanjung Karang. Jadi kat sana tu suasana kampung tu masih ada kan. Tapi dia tak macam dululah. Kalau macam dulu dia macam meriah kan. Macam sepupu-sepupu pun muda lagi apa semua. So seronoklah beraya. Masa tu you all kanak-kanak lagi. Betul. Macam sekarang balik kampung pun mercon tengok je kan. Main dah tak ada dah. Lepas tu pegang handphone je dah. Lepas tu pegang handphone masuk dalam. Okay, jadi macam Tanjung Karang Tanjung Karang, betul. Apa yang best Tanjung Karang ni? Sebab kita pernah je kalau Sungai Besar raya pun rasa lebih kurang lah kan. Tapi macam Nabil sendiri, experience tu kalau raya kat sana tu? Kalau saya raya kat sana lah, experience dia rasa bandar lah sebenarnya kan. Taman ke? Saya punya tempat tu dia tepi jalan. Tepi jalan besar. Ya. So kalau beraya pagi-pagi tu dengar lah kan bunyi horn apa semua kan. Dia rumah kayu. Separuh-separuh. Dia ada separuh-separuh. Kalau macam kayu sikit, batu sikit. Ada juga suasana tu. Cuma itulah sekarang tak ramai balik kan. So mungkin kalau balik kita salam-salam, jumpa dengan saudara sepupu macam tu je lah kan. Tapi Alhamdulillah bagus. Alright. Okay, jadi bila kita cerita pasal raya ni, biasalah kalau kita cakap persediaan dan dari segi makanannya kan, dari segi outfitnya kan. So selalunya kalau raya persiapan, kita cakap pasal persiapan, orang cakap baju lah kan. So macam kita tahun ni Pak, colour coklat, apa nama dia? Apa? Rich brown. Sebenarnya colour okey lah, colour rich brown kan. Cuma
tu first time kita pakai colour tu. Memang kita mana ada pakai 2 kali. Semua sekali colour lain lah berbeza. Macam David tahun ni punya colour ni ke? Colour ni ke apa? Nude. Oh macam kita ke ah. Family, Dia macam ni family. Dia lah. lebih kurang lah. Macam seluar ni. Dia macam ni tapi dia peach sikit. Dia peach sikit. Dia light lagi. Macam okey lah. Dalam baju raya kan banyak colour ni. Colour apa yang macam Nabil atau bapak rasa best lah? Favourite lah macam cantik Saya pakai. muda dulu lah. Ya. Kalau saya putih lah. Putih kan. Putih. Bila kita cakap pasal putih ni dia cantik. Tapi dia okey, semua benda, semua colour tu dia ada pro and cons kan. Tapi rasanya putih ni lebih banyak cons lagi lah. Bagi Along lah kan. Putih Putih krim ke apa? Dia putih yang putih. Putih lah. Putih susu lah. Pakai jubah itu. Putih kan? Ya putih. Yalah. Selalunya akan memang satu set sampin ke apa. Tapi cantik juga tau. Sampin Cantik. Oh cantik. Cuma yelah kita cakap bila raya ni kan, dengan makanan dia pun bukan biasa-biasa Betul kan. putih. Rendang Tapi dia. jarang-jarang nampak Dia biasa putih. Ada yang krim kan. Dia betul. betul-betul putih ni. Kalau macam sekarang warna putih ni dah jarang dah orang nak pakai. Biasa orang pakai colour-colour yang macam black. Striky ke? Tak. Kalau yang baru-baru pun banyak. Sekarang ni macam teal blue tu kan. Tu merun lawa juga tu. Okay. Dia pengak. Dia macam baru-baru ni ada tengok kat TikTok kan. Ada orang letak macam letak tangan, lepas tu dia letak a few kain tu ada lepasan. Dia main peranan yang besar tau. Maksudnya bila sekali dia selak kain tu tukar berganti kain kan, warna tangan ni dia warna kulit ni akan berubah. Berubah tu maksudnya sama ada dua, sama ada dia akan gelap atau cerah. Dan kulit gelap boleh jadi cerah, kulit cerah boleh jadi gelap. Maksudnya warna ni penting jugalah kan. Penting. Dalam pemilihan untuk raya ni kan. Dia kena match dengan kita punya kulit. Kalau tak tu yang timbul istilah warna kulit tenggelam, macam itu kan. Yang selalunya macam kalau kata kulit Along ni, kalau match dengan putih dia akan nampak lagi gelap sikit. Dia gelap sikit. So macam kulit-kulit macam gini, dia kena colour yang macam tu lah. Biru, ya benda yang dia terang tapi dia tak seterang putih. So macam bapak sini colour favourite lah, ataupun sepanjang dah berapa tahun bapak beraya ni? Saya nak try. Nak try bukan yang favourite yang dapat Favourite pakai lah tu. Tapi favourite ni susah orang nak pakai. Susah. Ada tahu lah kenapa. Kan? I nak try lah. Warna orange. Orange. Ada pakai, ada. Jarang jugalah. Tapi orange bukan yang orange yang macam mana cakap ah? Orange, memang orange. Dia orange tu coklat tu. Pernah nampak. Itu selalu saya ada. nak betul-betul orange. Aduh. Tak cantik. Tu panas tu. Tak Boleh. macam terang sangat orange. Memang Itu terang striky. lah. Memang terang lah. Memang terang. Tu kalau nak matchy susah sikit lah kan. Tengok Kalau satu orange hari kan. nanti ramai yang pakai tu. Betul. Ya. Sebab orang tak pakai lagi je. Betul. Saya pun tak ada lagi baju dia orange. Tapi ada pakai. Ada. Ada pakai. Kan? Actually Tapi kalau memang nampak terang lah kan. Memang dia macam tak sesuai juga kan. dia striky lah, dia Kan? macam timbul kan. Kalau macam itu saya biru lah. Saya suka Biru lah. Macam Alung sendiri colour yang rasa memang cantik ngam hitam lah. Ya. Hitam. Saya kurang hitam. Hitam ni dia nampak solid tau. Ya. Kena dengan kadang-kadang baju Melayu jenis yang Tapi berkilat. tengok pada jauh tadi macam Along ni hitam tadi kan. Tak nampak yang ada yang lain-lain ni. Nampak okey. Dia tak kisah. Dia selalu baju Melayu jarang ada pattern kan. Maksudnya Biasa satu macam ni je. hitam kan, colour solid. Memang cantik lah hitam. Setiap orang lain selera lah kan. Memang lah, Macam memang. bapak dia tiba-tiba orange pula kan. Tapi kalau orange tu dia kilat kan. orange dia pair dengan sampai hitam macam dia lah. Tapi takkan mendapat lah bapak. So ada orange
Orange pun kalau dia kena masuk dengan kulit juga rasanya. Kulit saya okey ke? Okey. Okay. Dia kalau kulit terang okey. Tapi kalau orange tu macam kulit gelap macam ni, tenggelam habis lah. Dia sama macam kita pakai apa? Warna kita pakai rich brown tu. Rich brown tu. Lebih kurang kan? Betul. Dia mematikan warna kulit tu. Dia tak Betul, timbul betul, lah, betul, tak betul, timbul. Kan? Tapi macam yang colour green yang Mak Su pakai tu cantik. Pak Su yang pakai. Tu green apa? Tu bukan turquoise eh? Bukan. Dia ni emerald green bukan? Dia macam nak lumut sikit. Ya ke? Dia gelap. Dia gelap betul kan? Tak tahu lah, sebab macam apa cakap lah, sekarang colour tu, dia punya colour palette ni dah banyak. Yang baru-baru banyak. Dia campur. Campur. Kadang-kadang nama yang kita tak pernah dengar sepanjang hidup pun ada. Kan? Betul. Macam nude ni saya baru dengar sebenarnya. Macam nude dah biasa dengar lah. Sebelum ni kan banyak nude colour. Nude kan standard colour lah, nude colour ni. Macam ni apa? Ni Turquoise saya light blue. Okay, colour ni dia jadi boleh buat gaduh tak? Ada orang yang akan cakap dia hijau, dan ada orang akan cakap dia biru. Dia tengah-tengah lah. Dia somehow macam turquoise lah. Tapi apa nama dia? Warna ni apa? Kalau macam saya beli dekat kedai tu biru, light blue. Light blue lah. Light blue. Oh, beli jadi hijau. Ada orang akan cakap hijau. Ada orang cakap hijau. Dia macam selalunya benda tu jadikan colour-colour macam ni lah. Colour palette macam ni selalu akan jadi macam ni dekat colour turquoise. Orang akan sebab turquoise ni dia selalunya akan terhasil daripada hijau dan biru. Kan. Tapi dia lebih biru sikit kot. Dia biru ada kebiruan sikit lah. Okay, buat baju habis lah. So sebenarnya cuaca macam tak mengizinkan, jadi kita faster sikit lah. Tapi sedap cuaca macam ni. Kan. Sejuk. Raya selain daripada pakaian, of course makanan lah. Makanan yang orang kata pagi-pagi raya tu kan, kita pergi masjid, balik masjid, jarang orang nak tidur balik lah. Orang akan cakap nak makan kan. Makanan favourite lah. Yang maksudnya ditunggu-tunggu untuk raya ni. Macam Along ni, Along start Along dulu. Memang ketupat palas lah. Ketupat palas. Macam macam nasi impit tu macam bukan tak suka, tapi macam okey, bulan biasa pun mudah nak dapat kan. Betul. Tapi ketupat palas tu, tapi sejak sekarang ni ketupat palas ada je yang dah ready ada je. Tapi dia tak sama macam dulu lah. Tinggal rebus je kan. Tapi dulu itu kadang-kadang membuatkan suasana tu jadi biasa lah. Sebab makanan-makanan tu kita boleh dapat pada hari-hari biasa pun. Mungkin lah kan. Dia tak beria kan. Macam dulu tu Bil kita masa arwah tok kan, arwah tok hidup, arwah kita nenek lah. Memang ketupat palas tu dia buat kan. Sedap. Cicangan susu pekat ke? Susu pekat kan. Kalau tak ada lauk itu ada. Ketupat palas. Sedap Sedap. Saya pernah makan. Saya first time dengar sebenarnya. Biasa orang muda kan. Pulut makan dengan susu. Pernah makan tu mango rice stick apa? Yang Thailand tu. Mangga dengan pulut tu. Pernah makan? Tak pernah. Pulut mangga. Patut rasa pelik lah. Pulut mangga. Pulut mangga tak pernah makan lah. Belum pernah makan. Nanti aku bagi kau makan. Macam tu dia memang sedap. Nanti kalau ada orang belah utara memang macam tu. Pulut mangga, pulut dengan durian. Pulut dengan durian tahu. Tahu sebab dia ada lagi satu kampung. Saya ada dua kampung lagi. Kat mana? Alustar. Alustar juga. Sebab explore Petani. Sungai Petani. Okay. So Sungai Petani dah tiada and innalillah. So sekarang balik ke rumah pakcik lah di Alustar. Alustar di? Alustar tak tahu. Kampung tu tak tahu nama. Kampung tak tahu nama. Dengan bandar Alustar tu dekat jauh. Jauh lah. Nanti awak sampai sana, awak send location. So kita tahu dah nama kampung tu apa. Susah lagi. Macam Pak sendiri, favorite makanan? Saya masa muda-muda kan, kita tu kalau
masa dulu tak macam sekarang kan. Memang susah nak dapat makanan ni, kena tunggu raya je. Kita pun bukan orang senang kan, orang susah. Jadi favourite saya tu sama ada rendang daging dengan apa tu, kuah sate tu, Kuah kacang. kuah kacang. Sorry kuah kacang. Selalu Wan akan campurkan dengan ayam lah. Itu memang favourite. Memang kita tunggu-tunggu lah. Ya. Kat Tanjung Karang kau tak pernah rasa makanan tu? Jarang lah, jarang. Ya ke? Waktu dulu-dulu mungkin selalu lah. Sekarang ni kau nak rasa, adik saya yang akan buat. Oh ya. Tapi yalah, okey je kan, sedap. Selalu dapat rasa lah kalau sekarang. Kadang-kadang bukan raya pun dapat. Dapat. Dia macam long lah. Macam kata Alostar tu ketupat palas lah. Kalau beraya sebelah bapak, memang satu spesifik tu ayam kacang. Ayam kacang tu, kau patut try tu. Ayam kacang. Ayam kuah kacang. Maksudnya kalau nak bayangkan tu, kuah kacang sate tu dimasukkan ayam lah. Macam sate lah juga rasa dia. Yang lebih kurang. Tapi memang Tapi bila dimasak dia lain sikit. Dia aroma dia lain, betul. Ada rezeki boleh rasa. So bapak tadi apa? Kuah kacang tu lah. Ya. Simple lah. Sebab saya ketupat palas ni kurang. Tak berapa minat ketupat palas. Makanlah pulut kan. Tapi tak terlalu macam nasi impit ataupun ketupat. Kita nganyam ketupat. Arwah mak saya ajar saya anyam ketupat. Tapi ketupat yang tu lah, yang biasa tu, bukan yang jenis bawang ke apa ke kan. Tapi ini ketupat yang biasa. ketupat nasi tu, ketupat nasi. ketupat nasi tu kurang sikit. Ya. Better makan nasi impit kalau long lah. Sebab betul. bila ketupat nasi tu dia rasa kering. Dia bergantung pada memang dia lama-lama dia akan kering. Dia akan kering sebab dia duduk di dalam daun kan. So daun ni akan ambil dia punya jus tu kan. Jadi dia akan kering lah. Dan daun tu sendiri akan kering bila dah lama kan. Tapi itu tradisi tu. Orang letak gantung kan. Jangan tengok orang gantung ketupat palas. Dulu bapak merasa apa atuk tu letakkan buluh tau kat Okey. dapur tu. Gantunglah ketupat tu. Dia ikat banyak-banyak kan, gantung sebelah-sebelah kan. Orang tak rasa lah sana tu. Dia jadi satu benda yang bila macam tu bapak akan rasa dia jadi mahal lah kan. Macam orang tak rasa kan. Yes. Macam habis ni, makanan kalau kata time raya tu favourite lah. Maksudnya raya, balik masjid. Balik daripada masjid, cari apa? Saya cari lemang. Pulut lah Pulut lah. Lemang kan. Lemang pair dengan rendang lah. pair dengan rendang. Rendang boleh, daging boleh. Daging rendang lah. Daging rendang lah. Daging rendang lah. Rendang Oh sama lah. Ya tak ya juga. Sekali datang kat pening dia tu. Lemang. Boleh tahan juga. Sedap juga. Actually yang kita cakap tiga-tiga ni semua memang makan lah kan. Tapi kita cakap yang paling kita favourite tu lah kan. Macam kalau kata nak air tu tak ada spesifik air lah. Macam air dia bukan macam bulan puasa. Kalau bulan puasa betul kita akan cari air berbanding makanan kan. Tapi raya ni makanan lah kan. Apa yang Tapi macam kalau dekat Kedah tu pula, dia orang beraya diorang lain pula kan. Kadang kalau kita pergi rumah-rumah orang ni, dia akan buat masak yang berbeza. masak lauk lah. Masak lauk, masak nasi tomato ke, buat laksa, buat bihun sup di sana. Oh beza. Okey, rumah tu kan makan laksa. Rumah ni makan bihun sup. Dia berbeza-beza tu. Dia ada main pula lain pula lagi kan. Macam kita Itu boleh kita cakap dalam satu negeri, satu negeri kan. Macam kalau kita tengok ke Pantai Timur, di waktu raya dah pagi-pagi kadang sate dia. Sate Terengganu kan. Tak pernah Sate try. Sate ada yang sebelah selatan kena bakar sate pula pagi raya tu kan. betul. Meriah kan. Lepas tu dengan yang apa tu, Meriah lah, meriah. sotong apa tu, dengan pulut tu, Pulut tu lah. pulut sotong. Pulut apa, sotong sumbat Sotong sumbat tu. Sotong sumbat. Pernah tengok? Pernah makan? Tak pernah makan, tak pernah tengok. Dia sumbat dengan pulut Sotong tu Disumbatkan disumbatkan dengan pulut dan akan direbus dengan susu ke santan. Oh. Tapi memang tak boleh makan lah. Saya memang tak boleh pergi. Tapi ada orang yang suka.
Aku pernah rasa lah kiranya. Tak. Alus okey, dia fun fact, seafood. seafood tak makan. Oh, seafood tak makan. Tapi sotong kalau digoreng tepung makan. Oh. Sebab mostly rasa tepung tu lebih kuat. Tapi kalau sotong yang jadi masak berkuah ke, lagi-lagi dengan sotong Sumbat tu pernah bau. Pernah tengok, pernah bau. Memang tak wish. Bau sotong kuat dia tahu gula Melaka. Oh ya ke? Orang Pernah try Kelantan. ya? Orang Kelantan kata Nisel. Oh. Dia tahu Nisel dah lah. Oh, lagi rasa yelah, ada orang yang boleh lah. Macam saya pun tak boleh. Okey, macam okey, pernah ada pengalaman, tak tahu Nabi macam saya takut tak ada kan. Raya macam pelik macam tadi kan, contoh ke Terengganu. Pagi raya sate. Macam bapak sini kan sebelum ni, tak tahulah macam bapak sebelum ni kan travel, kerja travel kan. Memang lah, tapi waktu raya tu jarang lah bekerja kan. Jadi kita tak mungkin ada. tadi kot macam Pak cakap kan, macam di Kedah makan nasi tomato, laksa itulah. kan. Yelah, betul lah tu. Betul kan? lah tu. Pelik lah tu pada saya dulu kan. Kalau kita kalau kat belah Selangor ni biasanya melainkan orang yang special je dapat lauk tu. Tak special lah, kau lemang ke ketupat, rendang itu je lauknya, betul tak? Kebanyakan rumah macam tu je. Melainkan kalau kita kenal, kita masak lebih lain lah pula. Tapi di Kedah tu memang macam tu. Macam Nabil pernah ada pengalaman macam tu? Macam aku tak pernah tengok. Mungkin rasanya ada hari ni. Macam dia tahu tadi kan. Ya, betul. Itu kan. Banyak benda dapat hari ni sebenarnya. Banyak benda yang bukan pelik untuk kita lah. Macam Nabil kalau balik Kedah tak ada pergi beraya di Kedah. Sebab biasanya paling pelik pun ada mungkin soto je lah. Soto di Kedah macam pelik lah. Dia tiba-tiba hidang. So saya pun macam makan je lah kan. Tengok macam menarik. Rasa pelik macam mana ke? Dia terkejut lah. Sebab biasa orang kalau raya kan hidang ketupat apa semua kan. So bila masuk-masuk tengok Kedah apa pula ni? tu. Kedah selalu soto kurang tau. Oh ya. Dia lebih more kepada laksa, bihun sup. Laksa, bihun itu sup. Betul, kalau awak cakap soto memang pelik lah. Saya terkejut. Saya yang datang terkejut. Tapi kalau kata baru-baru lah, dia kata maksudnya dalam 2-3 tahun ni lah. Ya betul. Mungkin sebab kalau kata baru-baru tu, yelah orang nak cuba something berubah luar kan. selera. Berubah selera Benda katanya. yang sama, rumah tu pun makan laksa, rumah ni makan laksa. Larang tak pergi dah rumah tu kan. Betul lah. Dah Dia cok kena variety. pergi rumah ni tengok luar ni laksa, tak ada benda lain lah kan. Cuba buat rumah ni lain soto. Betul pergi. Okay, jadi hal yang paling tak boleh lupakan lah sepanjang raya. Tak kisah dia mahu pun dia benda yang seronok, benda yang perit ke apa kan. Macam Alus sendiri tak banyak lah sangat kan. Tapi yang benda tak boleh dilupakan masa tu umur berapa biasa lah budak-budak main mercun lah. Satu raya tu kita panggil mercun padi tau. Mercun padi. Okey, Mercun padi tu selalu bakar baling lah kan. Ini kita long buat style macam bola. Okey, so Bakar pegang bakar. Boleh buat step badminton tu. Dia tarik belakang, dia meletup kat tangan. Tu kat Lostar tu. Tangan tu kebas dalam berapa jam. Kebas, nasib baik kebas. Daripada hilang tak kan? luka, kita tak luka lah. Dia tak luka. Oh. Tapi dia kebas. Tak tahu lah nak kata memang bukan kata Allah kata bukan nak putus ke apa kan. Memang kebas. Lebih daripada sejam maksudnya. Dia mungkin macam mana benda tu dah nak lepas rasanya. Awak tarik dan awak baling. Tarik, nak tarik tu dia meletup. Maksudnya memang tengah pegang lah. Ni bukan yang macam padi yang biasa tu. Ni yang macam 2 kali lipat tu. Dia besar sikit. Dia dah modified lagi dah. Yang besar sikit tu lah. Kan. Itu tak boleh lupa lah. Tahun bila tu? Itu solar rendah ke apa? Saya pun tak tahu. Memang tak Kalau tahu putus baru saya tahu kan. Tapi tak baru putus. tahu. Tapi memang tak putus. Dia kebas lah dekat sejam lebih. Nasib baik tak kebas sampai sekarang. Dia kebas. Dia jadi keras lah. Rasa keras kan. Dia meletup dekat jari ni. Macam Nabil bapak
Habis Kalau macam saya lah, dia topik yang sama, mercun juga. Dan dia waktu tu solat tarawih, waktu puasa lah, waktu puasa. Hujung-hujung lah dekat raya kan. Kan kita budak-budak biasa kalau orang solat tarawih, kalau dulu kita selalu belakang surau tu kita main mercun. Okay, so main punya seronok main, kawan saya dia nak kenakan saya mercun bola tu. Saya lu ada satu basikal tau. Basikal tu dia punya handle macam berlubang situ. Dia bakar macam bola, dia masuk situ. Dia suruh saya naik. Saya naik letup, saya terpelanting. Saya pun, oi, kau tak macam apa ni kan? Macam apa? Motor bola. Oh, berdentung. Ya, berdentung. Oh, Panas tu handle motor panas. kena game lah. Itu mungkin satu benda yang mungkin sakit lah sebenarnya kan. Kena bully dulu. Tapi itu seronok lah. Tu kalau record tu jadi kartun tu. Betul. Macam awak sendiri ada tak? Buat tak ada lah. Melainkan bila tak ada orang tua ni ya, kita rasa lain sikit lah kan. Tahun ni tahun yang ke? pertama 2023, 3 tahun lah. Tahun yang ketiga. Macam tadi, mula-mula tu cakap tadi, kat sini kita ada 2 junior, 1 senior. Kita nak cerita perbezaan raya di kampung dan di bandar. Kita tak macam kalau kita cerita Along dengan Nabil ni, kita ni sekadar balik kampung. Tapi bapak sendiri yang pernah menetap di kampung dan pernah ada pengalaman beraya di kampung. Paling utama yang macam saya cakap awal-awal tadi lah kan, apa-apa pun suasana. Okay, suasana satu, lagi satu di kampung ni. Tapi itulah, kalau kita nak bercerita dekat you all you all pun tak boleh nak bayangkan keadaan tu macam mana kan. Yang ais batu yang penuh dengan habuk-habuk kayu. Dia jual ais batu, tapi ais batu tu ditabur dengan habuk kayu kan. Melekat dekat ais tu. Untuk apa tau? Untuk bagi tahan ais tak cair cepat. Itu suasana yang macam tu. You all takkan merasa. Takkan. Ya, sekarang dah ada ice box. Ya, lepas dia bekas dia panjang-panjang macam ni kan. Dia potong pakai gergaji. Potong pakai gergaji bang. Oh, ais tu. Ais tu. Oh, ais yang ni ice cube yang besar tu lah. Lepas tu dia letak habuk-habuk kayu. Ada lagi orang jual? Oh, ada orang pasar pakai ais tu kan? Ke sekarang dah tak pakai ais tu lah? Pasar pun dah pakai mesin yang tu halus lah, lah. yang nak hancur-hancur lah. Mana ada ketul-ketul besar macam tu kan. Sekarang macam-macam lah. Suasana yang itu kan. Lepas tu malam tu Joliko Apa dia? Sang pelita. Oh, pelita. Ya. Ada rasa kan nak buat kat rumah ni. Tapi itulah kan, banyak sangat pokok, susah kan. Bagus. Suasana. Ya, dan maksudnya dia main berbeza. bunga api ni memang lah kan. Dengan yang sepupu bapak tu lah, Atan tu. Cik Atan. Main dengan dia. Ada yang sampai menangis kena mercun Tapi itulah suasana yang macam tu. Bukan macam ni yang terang menderang kan. Dulu kan gelap, ada main pakai pelita main juga kan. Apa pun suasana bos. Nak letak korang balik ke zaman bapak tu, mustahil lah kan. Nak buat macam tu. Tapi sayang lah. Dia disebabkan faktor benda tu dah memang susah kita nak dapat, ataupun macam apa rasa kita orang sendiri yang tak boleh nak adam benda tu. Zaman tu dah berubah. Memang takkan ada dah benda tu. Kan? Zaman tu dah berubah. Air sekarang keluar seketul macam ni elok. Tak payah nak taruh abuk-abuk. Kan? Zaman tu dah berubah. Memang takkan merasa macam apa rasa bertuah lah. Dapat merasa dua zaman. Beraya di kampung dan beraya di bandar. Tu belum cerita orang kata ada, kalau raya ada rewang lah. Di kampung lah. Kampung lah, rewang ada. Pernah macam rumah kita orang kat kampung, dia orang datang kan malam raya tu. Dia orang panggil apa, baraan kan. Orang Jawa panggil baraan tu. Sampai sekarang ada lagi kat Sungai Besar tu. Pagi-pagi tu mak-mak unggal tu kan. Dia orang datang rumah-rumah. Jadi adat dia orang baca sikit lebih kurang, takbir lebih kurang kan. Makan.
ziarah lah tu. Sambil-sambil selawat tu kan. Macam tu je. Ni buat apa ada satu lagi suasana raya. Oh, ada lagi. Sambung sikit bawah. Beraya di Australia kan. Ya. Ini seronok. Memang lompong juga lah kan. Sebab kita bukan kawan. Kita buat dodol tau. Dodol. Kita kat sini pun tak buat dodol. Tak larat tangan. Okey, ni soalan cepu mas kat Nabil. Macam Along cakap tadi, kita kat sini pun kita tak rasa nak buat dodol. Tapi kenapa dekat sana macam bapak ni boleh terasa nak buat dodol? Apa rasa? Apa jawapan yang boleh Nabil rasa ini jawapan dia? Mungkin sebab sana tak selalu nampak kot dodol ni kan. Mungkin susah nampak atau susah dapat ke. Sebab kalau macam sini mungkin singgah kedai-kedai tepi pun kadang-kadang ada je jual. Okey, baik. Along pusing lagi. Okey. Katakan kalau kata macam tu kan, maksudnya even macam bapak yang dah pergi ke sana kata tak pernah rasa dodol, pernah rasa dodol. Faham tak? Jadi sebenarnya kalau Along lah, tak tahu kalau bapak jawapan Along ni betul atau tak. Jawapan Along rasanya sebenarnya kenapa? Suasana. Ya. Dia tu perantau kan, di perantau. Musim sejuk kan tu. Di perantau kan, nak dapat suasana. Tutup semua kan. Lagi satu ialah suasana. Kadang-kadang tak suka makan pun kan. Tapi bila kita duduk perantauan, kita nak mencuba, kita berpakat dengan kawan-kawan, macam mana kita buat dodol kan. Saya tak pandai, tak apa, bancuhan dia saya tahu. Cuma kita nak kacau tu kita kena gila-gila. Kan ramai dekat 10 orang 12 orang tu. Hari raya tu ada yang datang daripada tempat lain duduk di rumah tu juga. Raya sekali. Macam dia orang balik kampung lah. Community kan? Community dia kan. So ramai dalam rumah tu satu malam tu kan, sebelum raya tu. Kacau dodol sampai tengah malam tu. Ramai-ramai. Ada seorang tu daripada Itali ke tak silap saya. Itali ada seorang. Itali. Cakap orang putih lah dengan dia kan. Dia pun tak belajar cakap Melayu sikit-sikit. Dia campur kita orang tau. Kira dia okey lah. Okey. Boleh masuk. Boleh masuk. Kalau tak dia tak nak duduk dengan kita kan. Flippo nama dia. Nama macam nama kartun. Lepas tu pagi raya tu pergi sembahyang raya. Kes tu sebelum raya. Ada kes dekat New Zealand rasanya yang diorang tembak dalam masjid kan. So hari kita nak pergi tu memang agak-agak takut jugalah. Tak ada terfikir nak buat di rumah. Tak, kita nak rasakan vibe suasana ni kan. Kita pergi ke masjid. Masjid ada je. Ada masjid macam-macam masjid. Masjid Syiah ada kan, banyak. Pergi masjid, sembahyang rakaat yang pertama tu. Tiba-tiba bunyi letupan keluar kat belakang. Kejut macam ni. Kuat lah, kira bunyi tu kuat lah. Tapi benda tu benda jatuh lah. Kena bumbung ke apa macam tu lah. Kuat kat lah bunyi tu. Mungkin ada yang buat dajal ke apa. Itu kan kalau time tu rasanya kalau punya kentut pun dah takut lah. Sebab kita dah kepala kita fikir kita dah sebenarnya dah ketakutan juga tu kan. Macam mana nak khusyuk macam tu, betul tak? Ada khutbah. Dia khutbah bahasa Inggeris lah kan. Imam tu Inggeris lah. Imam tu bahasa Inggeris. Dia baca khutbah tu cakap bahasa Inggeris. Sebab orang ni bercampur kan. So kalau macam khutbah tu pakcik, dia sama dengan Malaysia ke atau dia macam lebih sekejap? Dia lebih kepada lebih ni lagi lah. Ada keagamaan tu lebih lagi. Kat sini dia lebih kadang kehidupan kita kan. Dekat sini kadang dia celah-celah juga kalau bab politik kan. Sana tak ada. Sana tak ada. Sana kalau agama tu dia cerita agama habis lah. Sebab sana tu majority agama kita di sana jadi minority. So untuk nak memperkuatkan itu, diorang kena cerita more tu agama lah. Macam kita ni memang negara Islam. Dan dari negara Islam yang selalu yang kita nampak kekurangan dia, kita punya adab. Perbaiki lah. Kita punya adab. Jadi sebab dia berbeza kat situ lah. Dan lepas pada tu dekat sana dia ada apa orang panggil kedutaan ni. Kedutaan Malaysia dekat Melbourne sana. Ada bazar kalau sebelum masa bulan puasa. Masa malam raya pun ada jualan. Ramai orang kita kat sana. Kan.
Ramai. Jadi kita mengucapkan kami behalf of team Polypod Studio ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada anda semua. Kalau kata sepanjang kami berkonten bersiaran, berkonten, berpodcast dan sebagainya, kita ada, kalau ada kata terlepas kata, ada menyinggung mana-mana pihak, kita minta maaf lah kan. Yalah. Macam Opat sini ada tak menyusun 10 jari. menyusun 10 jari daripada kata apa, kita minta maaf daripada hujung rambut ke hujung kaki. Macam Nabil sendiri ada special ucapan ke pada mungkin tak tahu ada family nak tengok ke kan. Ayah. Mak masuk TV mak. Masuk TV, YouTube masuk TV. Ya, dan share lah. kan. Jadi begitu juga video ni akan dikeluarkan, agak confuse ni nak raya tu bila, sebab nak keluar video ni time raya. So mungkin paling selamat video ni akan keluar pada hari Sabtu lah. Malam raya pun okey. Malam raya Malam raya. Tapi malam raya kita tak tahu hari apa raya. Juga sama. Kan? Yalah, Sabtu dan yang balik kampung tu kan, memandu hati-hati. Yang main mercun pun hati-hati juga. Betul. Tapi tahun ni tak tahulah, saya tak ada pula dengar. Ada juga yang dengar putus-putus ni. Ada, kurang dah lah sekarang. Budak zaman sekarang semua takut lah main mercun. Kan. Pegang handphone je kot lah. So kata pucuk pangkalnya berhati-hati maupun memandu ke apa ke, pergi dan balik selamat. Betul. Amin. Dan kita pun tak tahu, mungkin tibanya Nabil di sini mungkin membuka ruang sedikit sebanyak. Kita ada a few you okay ke? kelainan. Kalau kita datang panggil jemput lagi buat podcast boleh Saya sentiasa on. Tapi di dalam mindset kepala dia sudah bermain a few content ni akan jalankan. Tapi beberapa masa kita bye bye. Assalamualaikum. Sayonara. Bye bye. Selamat Raya.